saya seorang housewife lah, suri rumah tangga, mempunyai 3 orang anak. Walaupun dengan keadaan yang sibuk, dengan anak-anak hantar sekolah, ambil sekolah, macam biasalah kan. Lepas tu nak masak apa semua. Tapi tetap juga sebabkan produk, saya menggunakan produk untuk suami saya sebab dia serangan stroke selama 2 tahun. Saya mula-mula dalam setahun tu saya cuma nak hospital, fizio, acupuncture. Walaupun ada perubahan sedikit, tapi tetap saya tetap cari juga ada untuk nak perbaiki dia 100% kan. So saya cubalah seluruh luar dengan stocking, dengan produk. Memang nampak ketara sangat. Contohnya saya cakap, selalu dengan before dengan after, memang dia healthy lah. Contoh macam cara perjalanan dia memang semangat, memang independent kan. Sebelum tu sentiasa saya kena teman dia ataupun anak-anak sentiasa kena teman dia, takut terjatuh ke apa kan. Dia stroke. Lepas tu saya tengok apa yang selepas dia guna seluar luar ni memang nampak banyak beza lah. Semenjak tu saya pun sebagai usuri rumah tangga nak juga cari kewangan kan. Saya guna dengan cara yang betul-betul macam ni. Sambil-sambil kita nak share dengan orang lain, saya pun dapat banyak duit. Contoh kita bila bagi peluang pada orang lain, kita pun dapat duit, dia orang pun dapat healthy, dapat pahala kan. So memang seronok lah buat BE. Tapi you kan housewife kan? Tadi kata nak kena hantar anak kan? So bila masa yang you buat tu? Walaupun keadaan sibuk, tapi tetap juga macam contoh macam satu hari saya buat malam-malam atau petang ke, tetap saya setiap usaha cari juga. Walaupun saya 18 tahun housewife, memang begitu tak ada sangat kawan-kawan ramai, tetap kadang-kadang saya pergi cari stranger, saya ada bagi tahu peluang macam ni dekat dia orang. Ada yang terima, ada yang tak. Lepas tu follow up, mesti saya akan closing juga later. Follow up lah kan. You tak malu? Tak berapa nak malu sebab sedangkan kita jual barang memang bagus, memang produk yang hebat. Lagipun sekarang ni sosial media dah ada dah. Just kita bagi tahu, tunjuk je dalam sosial media tu, dia bagi dia orang check sendiri. So you hanya share testimoni husband you lah? Husband. Lepas tu saya pula memang nak kata seluruh badan ni memang okey. Cuma selalunya sakit tapak kaki. Apa saya cuba saya buat stocking dululah. Saya pakai stocking memang hilanglah sakit kaki. Sedangkan selalunya masa buat ini kerja ni sikit-sikit sakit kaki. Semenjak saya guna pakai Alura stocking, sampai sekarang memang tak ada sakit lah. Memang energetik. Memang bagus. Saya ada juga share pada adik-beradik saya, family member saya. Okey, semua orang? Memang bagus. Ada juga feedback yang bagus. Kan? Tapi kena follow up lah. Ada yang guna tapi sekejap. Macam nak tak nak je kan. So kita advice juga. Tu pulang dia orang nak ikut tak ikut. Kalau sesuatu kita beli, kita kena ikut betul-betul. Baru kita akan tahu manfaat dia. Kalau kita just guna 2-3 hari, setengah